Satu hari kita kena duduk ni, hotel ni Ling. Holiday Inn, famous. Orang Singapura selalu duduk kat sini. Kalau selalu nampak kan, kereta nombor plate Singapura selalu masuk sini. Ni ada ni. Apa ni? Apa ni? Uptown. Street food. Okay, ni Uptown kat Kota Warisan. Makan kat sini. Ni nak beli tapau ke nak makan ni? Dua adik. Dua ha. Betul, 216. Oh, Bapa dah beli dah. Kau beli apa? Nasi lemak ni tengok. Nasi lemak telur goreng. Oh, dia dah ada. Okey. Ni. Nasi lemak pun ada. Nak Ali? Beli ke? Ni telur rebus, ni telur goreng tinggal satu. Isa nak rebus. Goreng satu telur rebus apa? Apa bang? Isa nak rebus. Ni satu. Dua. Abang nak? Abang nak bang? Si lemak. Tak tahu lah. Abang rasa lagi sikit. Ambil je lah. Sekejap lagi dia rasa. Nak tak nak? Satu je lah. Apa? Goreng satu, rebus dua. Kunafa. Okey. Nak? Tak nak. Oh ni ha, kunafa. Berapa ya bang? 13. 13.
bang, atau macam strawberry. Dia ada strawberry kan? Dia macam minum bang. Minum. Fal. Masih dek. Ni mesti dia nak ni bang. Berapa dek? Berapa? Untuk orang mana? Kau Kedah. Orang Kedah. Orang Kedah je? Penang. Lebih kurang lah tu. Jadi kampung Kedah. Mana? Kampung Kak Iyat. Ni, kita orang Kedah kita jemput kat sini. Ni 22 lebih 20 lah. Harga 20 abang banyak apa? Hendak yang mana? Cepat pilih ni. Anak mana? Nak dua boleh? Satu dulu. Nak picit pokok banyak-banyak. Nak picit lah. Yang mana? Abang tu bagi yang ni. Crunchy ni 20. Nak ni. Nak ni pula. Ni crunchy. 16. Apa Ni yang tak crunchy sangat. 84? Ni? Ikut hang. Anak yang mana? Yang tu best sikit. Ada biji-biji kat dalam ni. Apa biji? No. Ni baru sikit Ana. Nak ni? Ni adik, jagung berapa adik? Jagung 16 dah bagi. 16 bang. Mana ambil jagung? Ini 84. Bang. 16. Ambil. Terima kasih jual. Ambil jagung tu. Oh ni. Masih ada ya? Terima kasih. Ah, nama apa? Fahmi. Okey, bye Fahmi. Apa ni gecko ni? Itu benda ala cicak-cicak. Kalau yang kecil-kecil macam ni? Betul. Kalau bonding time kecil sampai besar di China gitu. Mungkin ada nilai. Dia hilang ke mana? Keluar. Ini kecil ni. Pak muka dia. Oh.
perfume. Banyak squishy, you know. Yeah. Rayuk pun ada ha. Macam-macam best. Tapi best hari ni. Angin tak? Angin. Mana punca? Malu Syazwan ni. Senyum je lah. Apa ni? Mana ketel? Share mah. Share. Masa tak kedai je, malu-malu. Ni naknya kawan Nofal. Kawan Nofal lah. Kawan Nofal. Kita main support. Diamlah. Nak malu apa? Masih. Jom. Makan sini, Ling. Penyet kali. Yo. Penyet. Tadi beli nasi lemak. Ni meja dia. Tak duduk, tak boleh. Dan kita makan sini. Kursi yes. Tak ada? Ni. Kesian. Ambil Fran kursi. Kan dia. Ingat kan? Buat apa? Abang nak beli ni tempat dia. Dah habis. Kita buka rahsia dalam YouTube. Apa? Kena beli sebab tempat dia. Apa? Takkanlah. Boleh lah Faz kat sini. Ni kami beli nasi lemak. Ada 3. Pan balik. Dengan kicap. Ni apa? Ni apa? Ketiau. Ketiau goreng. Takoyaki. Macam buka puasa. Apa? Dubai chewy cookie. Terbalik. Nah, angkat. Dengan tu. Apa nama ni bang? Ni banana pudding. Banana pudding. Sampah bolam tu nak buka. Fad ada tani kan? Tak nak? Saya? Jom kita makan. Ni kita makan nasi lemak bunjut. Bapaknya nasi lemak 2 goreng abang ambil. Ni mama dah makan dah. Nasi lemak bunjut. Berapa ringgit ni? Berapa ringgit satu? 2 goreng RM4. Ni macam ni RM4. 2 rebus 3. Kalau telur rebus 3,5. Dan kita rasa sedap ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sambal dia sedap. Nasi dia pun lembut. Jom makan. Jom makan. Jom makan. Nasi lemak RM4 sedap. Tengok anak makan apa? Ui, inti dia banyak. Inti banyak ah. Cuba tengok. Jangan gigit sikit tengok dulu mana. Seketul RM4 dah. Berapa ringgit? Berapa ringgit bang?
RM5 lah. RM5 lah. 9.18, 6.18. Ini 8.16, RM8 satu. RM16 dua. Ni caketiau. Caketiau ke ni? Caketiau goreng. Caketiau kawan pada Naufal. Siapa nama kawan Fafal? Sazon. Ha, Sazon. Oh, Macam mana bos? mantap. Aduh. Cuba Fah rasa Fah. Kawan hang masak ni. Sedap kan? Abang? Tak nak makan? Boleh. Ha, boleh. Cik rasa. Rasa bang? Ha. Ana li Ana. Ana ni tak supporting lah. Nanti kita boleh beli lagi kat sini. Dia memang ada hari-hari ni ke Fal? Tak tahu aja. Tak tahu. Okey. Okey, dah habis makan, kami balik. Jalan kaki berisok. Saja ambil jalan jauh sikit untuk kita berisok 15 minit, 20 minit. Okay, kita dah sampai kereta. Sebelah no. Okay guys, so kita dah sampai di penghujung cerita masing sikit kereta kan. Okay, jadi jangan lupa subscribe, follow and like and share video ni dekat korang punya kawan-kawan and family members kalau tak tahu. Okay, jadi bye bye, jumpa korang next video. Assalamualaikum.